dia dengan kita, tentu dia rajin dia. Barangkali dia tak mampu nak kerja baca Al-Quran dia macam kita nak baca. Kita rasa kita banyak nak baca Quran. Tuan-tuan, ada orang baca Quran banyak pada kita. Ada orang dia mampu baca Quran dalam keadaan kita tak mampu nak baca macam dia. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah, bila masuk bulan Ramadan cukup luar biasa. Apa Imam Syafi'i buat? Setiap hari khatam 2 kali Quran. Khatam, bukan baca. Siang sekali, malam sekali. Kita boleh buat? Tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Kita jumpa dalam sirah Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Sayyidina Uthman bin Affan luar biasa baca Quran di bulan Ramadan, sehari 8 kali khatam. 4 kali di siang hari, malam hari di siang hari. Gimana kita dia pun tak boleh buat. Luar biasa. Maka kita akan jumpa ada orang amalan dia luar biasa yang kita tak